Okey, siapa-siapa yang nak dapatkan vacuum portable dekat rumah, korang boleh dapatkan jenama Swiss Thomas. Yang ini first, aku dah pakai, korang tengok tu. Yang ini dia boleh extend, macam vacuum panjang yang biasa. Dia punya suction pada aku okey saja. Okey, kalau kata korang nak pakai pendek, korang boleh cabut, lepas tu pasang yang ni. Jadi dia boleh jadi pendek macam tu. Atau nak pendek lagi, korang just cabut je semua. Okey, ambil yang dia punya bawah ni, pasang dekat sini. Okey, so nampak tak? Boleh multiple size. Korang nak pakai untuk lantai, untuk kereta. Ni dia punya ni, just single button saja kat sini. Okey, nampak? Senang. Lepas tu kalau korang nak charge, dia punya USB port je dekat tepi ni guys. USB port dia dekat tepi ni. Bahagian dalam ni dia ada HEPA filter. Jadi korang nak buang ke apa, korang just buka je macam ni. Pulas dekat sini. Okey, pulas dekat sini. Lepas tu dah boleh angkat. Lepas tu boleh clearkan HEPA filter ataupun kompartmen dalam tu. So, dalam kotak korang ada dapat beberapa small adapters lah. Korang dapat small adapters. Contohnya kalau kata korang nak gunakan untuk sedut dalam kereta, dia ada bagi sekali ni adapter ni. Aku tunjuk satu contoh. Contoh macam ni. Korang nak sedut kan. Untuk ni sedut. Suction dia agak kuat guys. Untuk small vacuum macam ni, portable hand vacuum macam ni, suction dia agak kuat dan dia ada multiple adapters untuk yang korang pakai. Just kena plug and play sahaja. Okey, kat bahagian ni dia punya ruang udara dan dalam tu boleh nampak lah dia punya bateri kat situ. Ada bateri, 2 biji bateri yang besar. Okey, dari segi ketahanan dia, korang boleh pakai lebih daripada 30 minit lah. Lepas tu untuk charge. Jadi orang kata sesuai untuk sekali penggunaan untuk sambil-sambil kemas rumah tu. Jadi kalau kata korang nak pakai untuk kemas rumah, untuk sedut dalam kereta, okey, dan kata bajet tak ada sangat, tak berapa nak ada sangat, tapi nak function yang okey, korang dapatkan daripada Swiss Thomas ni. Okey, boleh check out. Nampak tak link yang ada dalam video ni? Korang tekan sekarang.